Di muzik, seorang bintang yang telah menyinari selama 20 tahun dalam industri muzik tanah air bersama Bang Faiz. Yang kebanyakannya adalah karya-karya nukilan beliau sendiri. Lagu beliau diingati dan mempunyai kelompok peminat yang khusus. Dia orang kampung ialah dari Kelang. Lagu ciptaan beliau berjudul Istimewa dimuatkan dalam album Pistol Rindu. Album terakhir ialah sekarang ini. Kita berikan tepukan kepada buat Samsul Anwar ataupun Sam Bang Faiz. All the best, Sam. Selamat maju jaya dan terus rock and roll. Bintang yang seterusnya, tahun 2005 beliau bersama band atau kumpulannya Spider telah berkolaborasi dengan Ella menulis sebuah lagu yang berjudul Dunia Batinku. Lagu ini agak unik dan sudut melodinya dan serta paduan suara mereka yang ia juga boleh dikatakan ikonik disebabkan oleh peminat-peminat atau para penggemar yang selalu memerintah mereka digandingkan bersama. Namun akhirnya pada tahun ini setelah puluhan tahun Dunia Batinku berkumandang di corong-corong radio, di majlis tertinggi nanti kami akan bawakan saudara Tam Mustafa dari Ketan Spider untuk membawakan duet khusus Dunia Batinku buat para tetamu yang hadir. Tepukan gemuruh buat Tam dan kita berdoakan kejayaan anda dunia akhirat, insya-Allah. Sebenarnya ada beberapa lagi tetamu yang telah bersetuju telah kita panjangkan jemputan kepada mereka, terutamanya pada para komposer yang telah menciptakan lagu-lagu hits Ella. Namun buat masa sekarang mereka minta untuk nama mereka tidak disebutkan. Cukuplah dia akan jadi kejutan pada hari konser nanti. Sebagai sejarah ataupun momen kemuliaan Ella dalam industri muzik tanah air, dia bersama dengan sebuah band rock and roll yang masih aktif sehingga hari ini. Mereka sempat merakamkan beberapa buah album penuh seperti Battle of the Band dan Anak Merdeka seawal tahun 1985. Pastikan tidak wajib kami bawakan anda saudara Lok Lokman Kesatiman dari Kebor. Terima kasih Abang Lot serta Satiman. Manakala soalan lagi adalah berbeza genre musiknya, namun sesuai untuk digantikan bersama yang lain. Dua-duanya memang memberikan impak besar pada industri muzik tanah air, namun kita rahsiakan dulu untuk kejutan akhir pada 14 Februari nanti. Okay, buat anda semua yang bakal hadir, nantikanlah kejutan akhir serta perjalanan konsert yang wajar dikenal sesuai dengan temanya Cipta Sejarah Bersama di Majlis Tertinggi Rockfield. Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesihatan yang baik kepada semua, selalu ceria, berbahagia dan selamat selalu dalam perniagaannya. Salam hormat, terima kasih. Peace dan peace. Okay, jom kita nak photo session.